Saya ingin mengumumkan kejayaan Jabatan Imigresen Malaysia menumpaskan satu sindiket online scam yang melibatkan warga negara Cina dalam satu operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sebuah bangunan di Cyberjaya pada hari semalam Rabu 20 November 2019 jam 11 pagi. Semasa serbuan dijalankan, kesemua warga negara Cina ini sedang menjalankan aktiviti online berkenaan. Dalam operasi ini, seramai 680 orang warga Cina yang terdiri daripada 603 orang lelaki dan 77 wanita berusia di antara 19 dan 35 tahun telah ditahan di setiap tingkat di bangunan berkenaan. Kesemua mereka dipercayai menjalankan aktiviti online scam yang berpusat di negara China. Kegiatan ini juga disyaki telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan. Semasa serbuan yang dilaksanakan oleh 150 orang pegawai-pegawai Jabatan Imigresen Malaysia, sebanyak 8,230 unit telefon bimbit telah dirampas dan selain daripada itu, turut dirampas ialah 174 unit komputer riba dan 787 unit komputer peribadi ataupun personal komputer. Berdasarkan semakan Jabatan Imigresen juga, premis yang dijadikan pusat operasi mereka ini disewa dengan kos sebanyak RM360,000 sebulan. Saya ingin memaklumkan bahawa semasa operasi dijalankan, Jabatan menganggarkan terdapat lebih kurang 100 ke 150 warga negara Cina ini yang berjaya melarikan diri apabila mereka merempuh kepungan yang telah dibuat oleh pegawai-pegawai imigresen. Semasa rempuhan ini berlaku, terdapat di kalangan mereka yang mengalami kecederaan dan walau bagaimanapun telah diberikan bantuan rawatan oleh jabatan. Mereka didapati masuk ke negara ini dengan menggunakan pas lawatan sosial dan kemudahan imigresen lain yang diberikan kepada pelancong-pelancong asing. Jadi di antara kesalahan yang telah dikenal pasti adalah di bawah seksyen atau perkara 39B peraturan-peraturan imigresen, iaitu menyalahgunakan pas lawatan yang dikeluarkan. Kesalahan juga turut dilakukan di bawah seksyen 6/1 Akta Imigresen, iaitu masuk ke negara ini tanpa sebarang pas dan dokumen yang sah, dan juga di bawah seksyen 15.1 Akta yang sama, iaitu tinggal lebih masa. Kesemua warga negara Cina yang ditahan ini sehingga sekarang masih lagi tidak dapat mengemukakan sebarang pasport ataupun dokumen perjalanan dan tidak ada juga individu yang hadir untuk mengemukakan sebarang dokumen perjalanan bagi pihak mereka. Dalam perkara ini, Jabatan Imigresen akan terus mengesan individu-individu yang terlibat di dalam kegiatan ini melalui kerjasama dengan Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia. Selain daripada itu, Jabatan Imigresen juga akan terus memburu warga negara Cina ini yang berjaya melepaskan diri semasa serbuan dilaksanakan semalam. Mengenai modus operandi sindiket ini, mereka mensasarkan mangsa di negara Cina dengan memberikan tawaran dan keuntungan yang tinggi dan boleh kononnya diperolehi dengan pantas. Operator-operator ini akan menghantar satu kod kepada pelanggan dari laman web tertentu yang kesemuanya menggunakan bahasa Mandarin. Semua urus niaga dan pembayaran dilakukan melalui WeChat Pay atau bank di China.